Pergi ke taman memetik bunga, bunga melati harum bau. Barisan Melayu tinggi nilainya, puisi tradisi penyair budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Akif bin Hassan, pelajar Institut Pendidikan Tinggi Pendidikan Islam daripada program Bahasa Melayu. Video ini dihasilkan bagi memenuhi keperluan khusus DMNB 1104 iaitu Kesejahteraan dan Kebudayaan Melayu di bawah bimbingan Dr. Maisarah. Dalam video ini, saya akan menguraikan konsep kesusasteraan Melayu serta manifestasi akal budi masyarakat Melayu dalam pantun tradisional. Kesusasteraan Melayu merupakan hasil karya seni bahasa masyarakat Melayu yang mengandungi unsur keindahan, pemikiran serta nilai budaya sama ada disampaikan secara lisan maupun tulisan. Karya-karya ini menjadi wahana penting untuk merakam pengalaman hidup, menyampaikan pengajaran serta mencerminkan pandangan dunia masyarakat Melayu yang penuh dengan kebijaksanaan dan adab. Dari segi jenis, kesusasteraan Melayu terbahagi kepada dua, iaitu kesusasteraan Melayu tradisional dan kesusasteraan Melayu moden. Kesusasteraan tradisional merupakan pantun, syair, gurindam dan seloka yang diwarisi secara turun-temurun. Manakala kesusasteraan moden pula meliputi cerpen, novel, drama dan sajak yang berkembang selari dengan perubahan zaman. Berdasarkan bentuknya, kesusasteraan Melayu terbahagi kepada prosa dan puisi. Seperti pantun, syair dan gurindam. Antara ciri utama kesusasteraan mencerminkan budaya masyarakat. Masyarakat. Pertama, sebagai hiburan. Keindahan bahasa dan irama dalam karya sastra mampu menghiburkan serta menenangkan jiwa pendengar dan pembaca. Kedua, sebagai media pendidikan, melalui cerita dan puisi, masyarakat dididik dengan nilai murni dan pengajaran hidup. Ketiga, sebagai medium dakwah, karya sastra turut menyampaikan ajaran agama serta menyeru kepada kebaikan secara halus dan berhikmah. Dan yang keempat, sebagai alat kritikan sosial, masyarakat ditegur secara berlapis melalui bahasa menyinggung perasaan. Seterusnya saya akan meneliti manifestasi akal budi masyarakat Melayu melalui pantun karya Puan Siti Zaliha Ibrahim, pengarah Institut Alam Sekitar Melayu Malaysia. Pantun tersebut berbunyi seperti: pemandangan indah lukisan seni, bulan purnama penghias malam, menjaga Melayu dalam menyampaikan nasihat secara halus dan berlapis. Maksud daripada pantun kebijaksanaan dalam menegur. Pantun ini memperlihatkan kebijaksanaan orang Melayu dalam memberi teguran. Masyarakat Melayu tidak menegur secara kasar atau terus terang sehingga menjatuhkan air muka seseorang.
Sebaliknya, teguran dilakukan secara berlapik dan berperingkat. Baris kalau tak terlarang dengan mulut menunjukkan bahawa nasihat dan teguran secara lisan adalah langkah yang pertama. Jika nasihat tidak diindahkan, maka terpaksa dilarang dengan tangan, iaitu tindakan tegas perlu diambil. Ini membuktikan bahawa masyarakat Melayu mengutamakan hikmah sebelum hukuman. Yang kedua pula, nilai pendidikan dan pembentukan akhlak. Selain itu, pantun ini juga menonjolkan nilai pendidikan dalam budaya Melayu. Orang Melayu percaya bahawa manusia perlu dibimbing dan dibentuk dengan adab. Teguran bukan bertujuan untuk menghukum semata-mata, tapi untuk mendidik. Hal ini menunjukkan bahawa dalam budaya Melayu, disiplin bukan sesuatu yang keras sejak awal, tetapi dilaksanakan secara bertahap. Ini mencerminkan sistem pendidikan tradisional yang menekankan kesabaran, kasih sayang dan kebijaksanaan dalam membentuk pribadi. Yang ketiga, kehalusan bahasa dan simbol alam. Seterusnya, manifestasi akal budi juga dapat dilihat melalui penggunaan simbol seperti ulu dan tempingan. Unsur makanan tradisional ini digunakan sebagai pelambangan. Ini menunjukkan betapa rapatnya kehidupan masyarakat Melayu dengan alam dan budaya seharian. Pemilihan kata-kata ini bukan sahaja indah dari segi bunyi, mudah membuktikan kreativiti orang Melayu dalam menyampaikan mesej secara kiasan. Inilah yang dinamakan sebagai seni berbahasa, menyampaikan maksud yang mendalam tanpa menyebutnya secara langsung. Kesimpulannya, kesusasteraan Melayu merupakan warisan mangsa yang syarat dengan keindahan bahasa dan nilai kehidupan. Pantun tradisional jelas memancarkan akal budi masyarakat Melayu yang bijaksana, berakhlak serta mencintai alam sekitar. Oleh itu, warisan ini wajar dipelihara dan diperkasakan agar identiti bangsa terus dapat menghadapi arus globalisasi. Dalam saya berkuti mengenai ini dengan serangkap pantun. Indah sungguh sinar mentari terang mulung bumi ini. Warisan Melayu kekal lestari menjadi pedoman sepanjang hari. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian kehadiran saya. Terima kasih.